Kita tengok benda ni kan, macam benda lekeh je. Apa benda kau nak tulis dalam kad laporan ziarah kematian? Majoriti orang Melayu tak sokong Pakatan Harapan. Bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli pernah sebut sokongan orang Melayu terhadap Pakatan Harapan berada di paras bawah 30%. Ada juga kajian dibuat oleh badan-badan bebas seperti Ilham Center mengatakan sokongan orang Melayu terhadap Pakatan Harapan hanya sekitar 25 hingga 27% sahaja. Dan sebenarnya perkara ni bukan perkara baru. PRU 15 baru-baru ini pun membuktikan perkara yang sama. Orang Melayu lebih ramai menyokong Perikatan Nasional dan Barisan Nasional berbanding menyokong Pakatan Harapan. Persoalannya, kenapa orang Melayu tak sokong Pakatan Harapan? Anwar Ibrahim ni tak cukup Melayu ke? Mat Sabu tu bukan Melayu. Punca utama ialah DAP. Pakatan Harapan dianggotai oleh DAP dan DAP ini menjadi satu sentimen kebencian oleh orang Melayu. Sejak daripada dulu, zaman UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan lagi, orang Melayu ditakut-takutkan dengan DAP. Banyaklah cerita-cerita disebar kepada orang Melayu tentang DAP, antaranya DAP anti-Melayu, DAP anti-Islam, komunis, chauvinis dan macam-macam lagi. Itu dulu. Sekarang ini, PAS dan Perikatan Nasional pula yang ambil alih naratif tu. Mereka ulang benda yang sama berkali-kali sampai melekat dalam kepala orang Melayu. Ironinya, dulu PAS pernah berkawan dengan DAP. Pernah duduk dalam Barisan Alternatif, pernah duduk dalam Pakatan Rakyat dan kerjasama ini disebut sebagai tahalluf siasi. Dulu PAS jadi tukar kempen kepada DAP. Penyokong PAS kibar bendera DAP, buat baju guna bendera DAP dan macam-macam lagi lah yang penyokong PAS ni buat. Tapi sekarang ini PAS pula yang jadi tukang hasut benci DAP, menabur fitnah, persepsi, sentimen jahat terhadap DAP, fitnah pemimpin DAP sampai kena saman. Tak apalah kena bayar RM8,000 pun, asalkan orang Melayu benci dengan DAP. Dan secara automatik, orang Melayu juga benci kepada Pakatan Harapan. Hasil daripada itulah, orang Melayu yang ada dalam Pakatan Harapan dituduh sebagai Melayu liberal, Melayu yang menggadaikan maruah bangsa, Melayu pengkhianat dan macam-macam tuduhan jahat dibuat walaupun sesama bangsa Melayu sendiri. PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara yang menjadi serangan. Anwar Ibrahim dituduh sebagai liberal, kononnya nak bawa ajaran songsang dalam negara kita. Kalau Anwar Ibrahim, kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan. Tuh, satu. Dan yang kedua, DAP kita tengok hari tu dia bawa agenda komunis. Tuduhan kosong yang langsung tak ada bukti. Akhirnya yang menuduh itu kena saman dan kes itu selesai dengan permohonan maaf sahaja. Sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan je lah saman tu, biar sedar diri sikit. Suka hati dia je nak fitnah orang. Tapi kesan daripada itu, sampai sekarang, orang Melayu tetap menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai liberal dan mengamalkan gaya hidup songsang, gaya hidup luar tabi'i. Fitnah yang diulang-ulang walaupun tukang fitnah tu dah minta maaf, tapi fitnah tetap subur dan hidup di kalangan orang Melayu. Dan asbab daripada situ, orang Melayu tak suka, benci dan tak sokong Pakatan Harapan. Persepsi lebih kuat daripada fakta. Faktanya, orang Melayu banyak dapat manfaat daripada kerajaan hari ini, yang mana dalam kerajaan ini juga ada Pakatan Harapan. Pelbagai bantuan diberikan kepada rakyat, yang mana majoritinya orang Melayu. Contohnya, bantuan sumbangan tunai rahmah, STR, SARA, e-Kasih, bantuan awal persekolahan. Orang Melayu yang banyak dapat manfaat sebenarnya daripada bantuan-bantuan ini. Kalau kita nak buat perbandingan, di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, negeri yang rakyat dia majoriti orang Melayu, bila diberikan bantuan STR, SARA, e-Kasih dan BAP ni, orang Melayu lah yang dapat banyak bantuan-bantuan ni. Tapi orang Melayu di Kelantan, di Kedah, di Terengganu tetap menolak dan tak sokong pun Pakatan Harapan. Puncanya
persepsi jahat dan buruk terhadap Pakatan Harapan. Semua ni dimainkan berulang-ulang sampai orang percaya, sampai melekat dalam kepala. Walaupun persepsi dan tuduhan jahat tu tak ada bukti pun, tak ada asas pun tuduhan-tuduhan tu. Kebanyakan orang Melayu ni dia duduk luar bandar dan masih dalam kelompok B40. Mereka menilai parti bukan semata-mata daripada manifesto ataupun janji pilihan raya. Tapi orang Melayu, dia tengok dari sudut siapa yang dekat dengan hidup mereka. Contohnya, kalau kita tengok manifesto PAS untuk Kelantan, satu habuk pun tak buat. Antaranya dalam janji manifesto PAS ni, nak memastikan 95% isi rumah di Kelantan dapat bekalan air bersih. Dalam bahasa mudah dia, nak selesaikan masalah air dekat Kelantan. Manifesto ni, PAS tak laksana, tak buat pun. Masalah air di Kelantan ni memang akan tetap berlaku. Tapi PAS tetap menang jadi kerajaan di Kelantan, memerintah di Kelantan, walaupun manifesto dia tak buat. Sebab apa? Sebab orang Melayu, dia tak peduli pun soal manifesto ni sebenarnya. Yang penting orang Melayu ni, dia nak tengok pemimpin itu rapat dan dekat dengan diorang. Senang nak berjumpa, sentiasa nampak muka di mana-mana tempat, sama ada tempat kenduri ke, tempat tahlil ke. Ini yang orang Melayu nak tengok kepada pemimpin-pemimpin. Contohnya kad laporan ahli parlimen PAS ni. Dalam kad laporan ini, dia tulis tentang ziarah kematian, pergi majlis perkahwinan dan juga kenduri kesyukuran dan sebagainya. Kita tengok benda ni kan, macam benda lekeh je. Apa benda kau nak tulis dalam kad laporan ziarah kematian? Tapi sebenarnya orang Melayu ni tuan-tuan, dia suka kalau pemimpin pergi jumpa dan santuni dia orang. Dan sebab inilah orang Melayu dia rasa lebih dekat dengan pemimpin. Walaupun pemimpin tu tak buat pun manifesto yang dia orang janji dalam pilihan raya. Dan benda-benda macam ni lah yang tak ada dekat Pakatan Harapan. Pemimpin Pakatan Harapan dilihat sebagai golongan elit, bangsawan, teknokrat. Bila turun, jumpa rakyat pakai smart, baju kemeja, seluar slack hitam, kasut hitam. Wakil rakyat PAS, dia tak pakai semua benda ni. Wakil rakyat PAS, bila jumpa dengan rakyat, dia pakai jubah, kain pelikat, baju Melayu, kopiah, serban. Itu sebab orang Melayu dia lebih selesa dengan PAS berbanding dengan Pakatan Harapan. Mungkin sudah tiba masa untuk Pakatan Harapan ubah kaedah ataupun cara berpolitik untuk memenangi ataupun membeli hati orang Melayu. Kena rajin turun padang, kena sembang dengan orang Melayu ni, bahasa yang orang Melayu mudah faham. Jangan guna bahasa-bahasa tinggi, aras jargon yang kita sebut sebagai jargon. Ubah perwatakannya lebih menjiwai orang Melayu. Pada masa yang sama, orang Melayu juga kena lebih matang. Berani untuk menilai sesuatu perkara atau sesuatu isu itu dengan fakta, bukan persepsi semata-mata. Kita semua sayang negara tanah air kita. Kalau boleh, kita nak orang Melayu kena keluar daripada politik kebencian dan juga permusuhan sesama Melayu ni. Orang Melayu kena sokong sesuatu perkara kerana kefahaman, bukan kerana emosi semata-mata. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekiranya video ini bermanfaat, tolong like dan tekan butang share. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.